Kita layan sunset lagi atas bukit. Tak sia-sia bawa unta ni. Woi, ayam. Oi. Oi, jom. Sedia untuk terbalik. Sikit lagi lah. Sikit lagi ya. Oi, ini off-road kot. Gai. Come on lah. Jalan. Off-road kot. Okay, kita dah naik. Tengok jalan. Jom kita jiwa. Tengok lagi. Woi. Jangan juga. Woi. Macam mana perasaan anda? Kita dah turun ke mana bang? Ya, ini semui yang orang tak pernah main kita explore rare bang. Okay guys, kita dah keluar lah daripada ferry Sitran. Okay, jom kita sambung balik perjalanan kita. Welcome to Samui, Koh Samui. Right, this is Samui. Okay guys, kita baru sampai ke masjid nak semayang Ustaz. Lagi kita pergi tengok apa nak buat depan ni, alright? Okay, penat ni. Okay guys, kita dah settle dah semayang. So lah ni kita nak pergi kat 0 km Samui. Lagi setengah jam nak sampai. Agak lambat lah, tapi kita cuba untuk settlekan 0 km hari ni. Semua dah belakang? Patutnya main jalan ni ya tadi. Tak apa. Ha? Tengok kunci tu. Aku tinggal kunci. Wukong. 7-Eleven. Tak ada indah ni apa? Ada yang belakang? Boleh lah. Ada, kami turun ya. Turun je jalan ni. Alright. Ni turun dah. Oh, betul-betul ni okey sikit. Naik sikit level. Ada Tanjung Dawai. Jangan nak buat terpah lah. Nak masuk simpang depan ni lagi, ada simpang. Pakai apa? Hotspot ngah. Ni dengar tau ni. Tak apa clear. Tak apa, lagi set up hotspot boleh masuk simpang. Bagi signal. Simpang kiri. Ada simpang, mana simpang ni? Mana simpang? Depan lagi. Oh tu, motor merah keluar. Sini. Clear ni. Sini. Ada orang? Mau dah? Semua masuk. Cantik. Jom. Kita layan sunset lagi atas bukit. Kita layan ni ya. Layan view pantai lah. Malu dah. Main dah. Nak main bila pula tahu. Tak main dah. Kesian kat
Kesian kat 4 tu. Berapa? Biar betul Iwan. A few moments later. Oi, gontek apa ni? Tak sia-sia bawa unta ni. Oi, ayam. Oi. Oi, jom. Oi, aku kena rekod hampa ni. Mampu boleh ni skuter boleh mampu tau kalau masa kena sembahyang. Oi. Lepas. Puntun. Aduh. Nah, terus. Unta takut ayak. Oh, belum muai ni ayak ni. Aduh. Unta tak nak kawan. Unta tak nak kawan gitu. Weh. Aduh. Kesian kat unta orang ni. Weh, terus. Unta sayang. Oh, hebat weh. What? Hebat weh. Off-road baru kena. Bersedia untuk terbalik. Jaga batu. Oi, jalan elok. Adakah anda berani? Oi, jalan woi tinggi jaga skuter. Woi tinggi. Woi, skuter jenis pulang. Woi, masuk kiri. Woi, jaga tinggi. Woi, dengar aku cakap. Aku tak dengar hamba ni. Ada. Ha? Dengar. Woi, unta liak je ni. Betul ya, unta liak tu ya. Kita selok ni. Aku selok ni. Woi, off-road biar betul. Woi. Woi, ini betul-betul adventure weh. Woi, biar betul. Aku pun tahu aku pun ikut main. Ya, jalan. Woi, kau balik you. Betul ya. Betul tak betul kita jalan dah. Dah main dah. Aku benda tahu. Woi, pacak. Tarik lajak. Woi, pecah tinggi. Woi, pacak woi. Naik main dengan tracer aku tumbang ah. Woi. Jalan ni memang sempoi mah. Tak biak punya unta pun tak biak ah. Woi, pegang berkabut macam cukup. Woi, mana unta? Woi, unta laju betul. Tu sabar sangat. Woi, tu aku pun tak tahu mana ni. Aku ikut lah, tapi memang dia pakai jalan macam ni. Jaga.
Memang jalan macam ni. Ni orang kata pengalaman. Jaga tanah pasiak. Woi. Ni atas pun upih naik apa? Balik pulau Woi, jalan teruk Woi. Jaga. Woi. Pelan-pelan berat tu. Woi. Aduh, sakit. Woi, boleh. Boleh. Tinggal juga. Tangan kaki you. Jangan ni you. Tough betul Woi. Woi, biar betul. Dah sampai sikit lagi sampai. Sikit lagi. Nak turun lagi pula pick up pula. Memang tobat dia ni, tobat dia. Woi, tinggi. Belum ni belum no. Kanan. Wih. Belum ni. Wih. Buka. Ni kau ni tahu ni mana boleh. Tu tinggi nak naik tak boleh tu. Lah. Mai. Berani lah, kena berani. Tak mau jalan kaki. Ui, mantap lah. Jaga licin weh. Aku pun tak tahu betul tau orang ni. Tak betul mampu Mana? Kiểu ni. Wih, giòn betul không? Sikit. Okey lah, boleh lah. Weh, betul tak betul ya? Tu lah. Weh, jaga jalan ni. Abang jangan main je, saya aku tengok tu. Betul ke tak betul ni?
Weh, betul ke tak betul ya? Aku tak tahu ada ni. Betul ke tak betul ni? Kat situ. Ha? Ada? Apa ya? Tu ada jalan lain tu. Jom ya, lepas. Tak jalan ni, tak boleh jalan kot. Tapi ni. Tu. Weh, dia tahu siam ah. Siam sotom je kah? Betul Wan? Hah? Betul ya? Oh, okey. Naik. Naik. Apa? Ni mana ni? Ni apa? Oh, tak tahu. Tu, aku pun tak tahu ah. Ni apa? Weh, tak naik Tom. Mau naik? Mau naik? Weh, aku tunggu. Pelan-pelan. Kamu nak tahu, kamu nak apa? X-Map boleh naik kot. Mana ni? Woi, kak. Nak lu. Untung ke? Pelan-pelan. Mana lagi? Ui, ini off-road kot. Kak. Come on lah. Jalan lain. Off-road kot. Pelan. Oh, jom. Naik. Oh. Berapa? Ui, tahu. Woi. Boleh ah. Tahu betul. Sorry aku tak tahu jalan dah. Aku ikut map lah. Aku tak tahu. Wah, kamu ingat hang tayar sport tu. Wait, dia tunggu situ dulu ha. Okey, kita tengok. Okey, kita nak naik. Tengok jalan tu, tengok jalan. Jom kita cuba. Bismillah dulu tadi. Tolonglah mamu. This is Samui.
Tangan pula Ben. Ikut jalan baru dia tak ni tak licin kot. Tengok Pak Su. Macam mana perasaan anda? Ui, tak mau aku seram lah. Gila nak turun jam mana bang? Ada jalan. Ada jalan lain. Tahu kita tak tengok tu tadi. GPS bawa mai. Kita tengok jalan. Kacau. Okey. Bambuk lah. Kita tengok suasana macam mana? Nah, Tak sampai. ini semui yang orang tak pernah mai kita. Kita explore rare lah. Wah, jangan juga. Wah. Senapah lah. Kita tengok Tom pula. Aduh. Turun jalan ni boleh cirit you. Tidak, itu hanya boleh jalan lain. Jalan lain lah, tak apa. Tak nak pikat Tom. Kode. Weh, jangan weh Tom. Tom jangan laju kan. Weh, jangan laju kan. Woi, senapah Tom. Oh my god. Wow. Hebat. Tom. Halo. Okey, terbaik lah. Tom terbaik lah. Sekali senapah naik. Sekali lah. Oleh semua duduk apa nak terbalik. Orang kata skill penting. Skill penting lah. Alah, nasib baik tak terbalik lah. Sikit enduro. Tadi aku bukan benda. Dia tak sport bukan dia tak off-road. Main tunjuknya view atas ni. Macam mana kita naik mai? Kita naik Rio. Wajib lebih nak keluar. Atas awan ni. Rasa tak dan bawa pergi pantai. Kata dah esok kita. 2,000 years later. Okey guys, kami baru sampai ke hotel. Pasir Mencari Hotel dekat pantai Chewang awal. Wah, hotel lah kan. Wah, barai lah. Maju tengok hotel. Hotel Chewang Noi Resort. Chaweng. Kita naik 3-3. 3-3 boleh lah. Woi, pacau.มีไฟค่ะ ลูกแจกุญแจ คุณภูมิใจนี่ไปอยู่นี่มองไม่เห็น Okey, ni bilik kita. ได้ไหม Dah. Okey tu. Comel tu. Nak tengok toilet? Toilet asing. Dah nak tengok. Tak ya. Kita makan. Teruk ni. Lapang ni. Jom. Nak minit. A few moments later. Ni ada kipas ni. Oh ni. Kedai apa? Makan apa? Halal. Buat dah kena halal ha. Makan. Kawan. Dah mengau dah. Kawan lah. Kau koyak tak kawan. Pilih banyak sih Wan. Cerita sikit bukan apa macam mana tadi ride motor jalan sendiri tadi no. Ini semua lepas tu jalan sendiri. Auto cruise. Aku nak pegang mana boleh? Aku rasa spring piak apa. Spring apa? Siapa? Spring positivity tu. Oh, dia makan lah. Dia punya Dia jalan sendiri lagi. Puli. Spring jalan sendiri. Auto cruise. Yang keluar. Hang bersama habis ni. Hangit. Apa buku awal? Kawan tu ah. Aku tak tahu. Kau takut awal. Rotok lagi dia tidur. Makan. Toyam samui. Kamu dah lain sikit pun. Kenangan di Semui. Okey guys, kami baru sudah makan di kedai ni depan ni. So ni tunggu sat member dia nak cari tempat nak lepak malam ni. Sekarang ni jam baru pukul 10.12. Hari masih muda lagi untuk di Samui ni. Masih lagi meriah lagi. Jadi jom kita pergi lepak sat. Lepak sat di Samui ni. Suasana di Samui, jom kita layan waktu malam Samui. Okey, jom kita pergi ke Samui Night Market. Alright, jom.
Hah? Lagi? Sentral Samui. Memang tu lah hotel banyak. Betul. Ha ni lagi ya. Tadi koyak kan tadi. Koyak. Halo. Mai depan Central Samui. Sentral Samui. Ada apa ni? Naik market. Naik market dah. Naik market. Oh, night life Samui. Souvenir. Makanan halal susah sikit lah. Nak pesan nanti. Weh, tak jalan beli bang jalan. Souvenir. Menek. Tunjuk. Tengok orang. Nak benar ni. Sentral Samui. Yelah, kena tinggal tu normal lah. Healing. Woi, macam apa ni? Cari apa awak ni? Kau cari apa ni? Aduh. Sentral Samui. Cari singlet cang lah. Aduh. Kita healing tepi pantai. Aduh. Mana? T-shirt ni mana? T-shirt ni lah boleh ni special. Ni beli Shopee. Special edition kot. Oi, pandai. Yo. Ha, lewat ni. Kalau pergi pantai dah. Ha? Pergi pantai. Tak payah lah. Pergi pantai terus. Jom. Ni saya pergi. Kau banyak lagi duit. Banyak lagi. Boleh beli macam you. 300 je. Esok naik apa ferry 230. Tu. Ha. Dah tu belanja apa dah? DKC. Miji. Bawa. Sana. Dia melenggung kat sini. Dia melenggung tu rumah. Datang menunggu pungguk jatuh ke riba. Nah. Dia kata belanja sakan lah Mas Samui. Aduh. Habis duit banyak Mas Samui. Habis duit makan lah. Mahal ni. Harga sebelah lah. Api apa orang kata apa Malaysia hadnya sudah ha. Ini keras bos. Damn! Masalah jujur selamba lah. Weh, tapi mana pula? Kita ke Pantai Caweng. Pantai Caweng. Pantai Cenang. Cenang. Come on lah. Mas Jajo takkan cenang. Level cenang ayo. Alright, jom kita pergi. One eternity later. Weh, mari spender. Weh, jom kita mandi. Weh, sakit tak lah. Bawah tak lekot lah. Jom kita mandi. Weh, Meji tak mandi? Oh, saya tak boleh lah. Kita mandi kolam. Dalam. Weh, nak mandi pada tengah malam ni. Woi. Jom, buat lagi lah. Kita mandi tengah malam. Mandi kolam. Right. Orang mandi siang, kita mandi malam. Weh, tak boleh kot. Ni berlubang lah. Oh, dia kena pakai casing dia. Ha. Dia punya button pun dah lingkup lah. Dia kembangkan. Healing tu. Baru main ni dalam ni. Aku dah penat dah. Main. Woi, tokek. Aku gigi lari tu. Okey. Oh, penat. Guys, kami dah settle dah untuk malam ni. Apa dah? Kita cukup ke malam ni? Untuk malam ni. Buat relax. Ni malam terakhir. Malam terakhir kita. So malam ni je lah. Pendek hari ni je lah. Pengalaman hari ni.
Pengalaman hari ni all out lah. All out. All out ni tak biasa-biasa je. Nak tahu cerita kena tengok video lagi benar. Tengok full video. Full video. Daripada motor pun sampai ni sekali. Tengok memang tok pakai. Mental koyak baru betul kan. Right. Okey, sampai di sini dulu video untuk hari ni. Kita sambung balik video untuk esok. Esok kita tengok dulu apa. Kita pun tak tahu lagi apa yang nak jadi esok. Okey. Assalamualaikum dan jumpa lagi guys. Bukannya plastik ni dibuat dengan mamar tu. Kacau. Baru. Mon dah. Hebat gaya tu. Oi. Ada gaya dia bawah. Macam mana Wan? Apa perasaan sampai ni Wan? Akhirnya Wan sampai juga. It's amazing. Amazing on Nakhon Si Thammarat. So wishlist dah. Take satu lah. Tapi ni memang betul apa yang Pak Su abang tu. Dia ride serik. Ride sampai serik. Ni sampai berapa bulan lah nak pujuk hati? Tak tahu Allah. Alright, tak apa. Semoga terubat balik hati. Tak apa, tapi kok mana pun tu satu pengalaman hidup. Okey. Takkan kita lah hidup ni nak benda yang selesa kan? Kita cabar tengok.